Ini ikan tilapia sudah siang, buang dia punya perut, sudah kelar. Lepas tu kan Zul letak limau nipis sikit, jus limau nipis tu. Lepas tu Zul letak garam sedikit. Lepas tu Zul nak bagi dia segar. Okey, Zul perap dalam 10 minit je, nanti Zul basuh bersih. Zul nak buat ikan tilapia masam manis untuk sahur malam ni, InsyaAllah. Dalam ni ada bawang holland, cili merah, tomato dan juga bawang putih. Zul nak blend. 2 ekor ikan tilapia ni sudah basuh bersih-bersih dah. Okey, nak letak garam dulu sedikit. Tak letak banyak. Jangan letak banyak Ini garam bukit. Lepas tu letak kita lomo lah belakang-belakang dia biar rasa. Okay, lepas tu Zul letak ni tepung jagung sikit. Nanti Zul nak bagi dia rangup. Jangan letak banyak, sikit je. Setelah minyak panas, bismillah. Dua ekor goreng kosong macam tu je. Nanti Zul akan curahkan dia punya sos. Zul nak buat sos dulu. Zul tambah satu bahan lagi, daun ketumbar. Ada yang ni, wow, sedap lah. Okay, blend. Bismillahirrahmanirrahim. Panaskan minyak, masukkan bahan tumis. Tumis semua rencah ni sehingga masak. Bismillah. Asam jawa, garam bukit, jangan letak banyak. Letak gula. Biarkan dulu. Ikan ni, tengoklah kat bawah dia ni. Jangan biarkan. Balik-balikkan dia. Malam ni Zul goreng ikan ni. Pagi esok masa Zul nak sahur, Zul akan panaskan dalam oven dulu. Lepas tu Zul akan curahkan sos tu. Sos tomato, sos tiram, sos cili jangan banyak. Sebatikan. Kalau nak pedas ataupun nak color merah lagi, letak je lah cili boh. Zul tak letak. Zul lagi best macam ni untuk masak masam manis. Okey, biarkan dia mendidih dan betul-betul masak. Ikan ni dah garing, alhamdulillah. Boleh angkat dah macam ni. Zul dah angkat dah ikan ni. Zul letak dalam dulang oven yang kecil je. Esok senang Zul nak panaskan. Oven yang besar tu untuk buat kek dan juga roti. Sos ni dah pekat. Zul tak letak tepung jagung, tak letak tepung gandum, semua tak. Dia pekat ni sebab ada tomato tadi kan Zul blend sekali. Zul letak sedikit kicap nak bagi color gelap sikit, nak bagi cantik. Zul tak letak cili boh ya. Kalau korang nak merah, boleh letak lah. Letak bawang holland potong, cili merah dan juga buah tomato. Bismillah. Bagi dia layu sekejap. Lepas tu tutup api. Nak color nice macam ni je. Okay, sudah tutup api ni. Alhamdulillah dah siap. Kalau nak letak bawang, kalau nak letak daun bawang ataupun daun sup pun boleh. Tapi Zul nak macam ni je. Esok Zul akan hiaskan.